Ya, kita jumpa Raja Bau kita. Okey, hari ni Paman nak punya apa? Hari ni dah lewat. Menu sekarang ni. Tak ada lah. Umar ingat apa nama, kalau kita pergi laut pakailah tak sikit apa spinning ke BC ke. Ni tak ada dah, ni zaman dah ilah Allah. Dah lah, okey. Oh, dia Jadi orang. solusinya macam mana? Ni lah dia orang. Ni. Termanggu diriku. Candak. Pakai apa nama, electric rig. Mesin elektrik Bangla. Tengok jenis ke apa ni? Tengok. Ni Daiwa Sibok. Ini Sibok. Padu ni Sibok ni. Padu. Dia orang bawa nak pergi candak pakai apa nama, electric rig ni satu lagi. Ni jenis apa ni? Ni apa nama ni? Leobris. Ni Leobris. Leo Breeze Saiz 300 ni. Maksudnya dia double. lebih kurang dengan apa nama? Macam trunks Nak kata ringan tu, ringan lah bagi mesin elektrik. Tapi PT tak ringan. Yang tu berat. Berat tanggungjawab. Tapi yang antara ni, yang ni harga tinggi sikit lah. Dewa Sibok ni. Okey, untuk fans yang di luar, kalau dia orang nak beli jenis yang mana Pok Masyo? Kalau poket tebal, cari ni lah. Dia boleh belaka ni. Dia jenama sama. Cuma Sibok ni Nampak memang orang kata high end punya kelas, nampak eksklusif sikit. produk kan. Sibok yang ni Sibok 300 yang kecil. Sebab ni kayu kiri. Kalau Sibok macam 400 mj, 500, 600 mj. Yang poni 800 mj. Itu stok mana tu? Nak pergi mana tu? Itu stok untuk ke Tukang Perak. Bulan 5 kan. Dia niat dia one piece trip Lukonia dengan Andaman. Tu makan modal. tayangan lah tu. Ponik punya Makan modal tu. Tapi tu lah, candak pakai ni, bestnya. Tunjuk sikit ke apa spek dia ada tu? Spek dia ada jenis apa? Dia punya drag berapa apa ni? Tak tahu lah ni. Tak buka lagi dia punya manual book. Dia ada jenis button apa dia ada tu? Okey. Yang ni jog. Dia ada untuk Button manual jog. dia lah, macam biasa mode. Ni untuk jigging lah, e-jigging. Tekan ni dia akan jig yang Pok Man tahu lah. Konsep dia semudah sama macam PC. Cuma mungkin drag ni rasa dalam 15 ke 18? Dalam 16 kan? 16. Ni untuk Sibok ni produk high end. Kalau Leo Breeze ni dalam berapa ni? 13 Sebab dia atas motor lah ni. Motor ni power sikit, power ni. Ni mahal ni 3,000 lebih ni. Ya. Dia kalau tambah sikit lagi 400-500 mj. Ya. Tambah lagi lah kalau tambah lagi. Kita nak bawa apa nama tu, trip. Tapi ni ringan lah banding dengan ni. Tapi semua untuk e-jigging ada lah, semua ada. Sama. Ni e-jigging. Mudahnya. Mudah sama sekarang. Okey, Pak Man. Habis Pok Man nak ambil yang mana ni? Nak ambil yang mana kalau dihajar di hati? Tak payah. Kita pakai raku-raku kita tu je. Tapi untuk bottom lah. Untuk bottom. Tapi untuk apa nama candak ni, kita pakai manual lah baru. Baru ada roh. Lepas lengah tu kan, letak. Kita baring, tidur. Okay, stay tune on Pony Channel. Bye. Bye.